Alhamdulillah Rabbil Anbiya Mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat datang ke podcast Kisah di Sebalik Tirai yang dibawakan khas oleh AR Academy, Learn the Easy Way. Saya Ustazah Maria dan Saya Ustaz Afif. Ustazah Afif. Oh, salah. Ustaz Afif sedikit kena chill, okay? So, insyaAllah kami berdua adalah husband and wife. Kita akan membawakan kisah-kisah dan pengalaman-pengalaman di sebalik tirai. Bukan kita dua, tapi saya sendiri selaku tenaga pengajar ataupun teacher yang mengajar religious counsel di prison A4. Tak kira lah di mana-mananya CU. InsyaAllah saya akan berkongsikan sedikit sebanyak kisah-kisah di sebalik tirai. Ustaz dia nak tanya soalan dulu. Jadi dia macam ada sampingan-sampingan. Kalau sampai 15k dapat apa? Dapat apa? Dapat pahala. Dapat pahala kan. Tolong kita tag screen kan. Share, komen, nak tanya soalan boleh. So insyaAllah perkongsian yang pertama untuk episod ini adalah bagaimana saya sendiri mencuburi Melayu kau. Alhamdulillah saya mencuburi bidang ini kerana sejak daripada umur 16 tahun kita dah mula rasa macam curious lah. High curiosity Ustaz tu. Masa tu kan Ustaz rasa macam macam mana mengajar dalam penjara. So masa tu macam secondary school lagi. So tak rasa lagi lah macam how and everything. Cuma dia curious lah prison macam mana orang datang nak mengajar dalam prison dan sebagainya. So when comes the COVID time, masa tu lah COVID time, Alhamdulillah. Okay, time COVID tu lah dapat peluang jadi befriender dulu dengan Fitra. Fitra ini adalah satu entiti yang mana dia menjaga in-care and aftercare inmates and family and their family. So Alhamdulillah kita dah go through satu stage which is kita dah jadi befriender Ustaz. So after dah jadi befriender tu dia macam kita pula asatiza kan. Kita dapat peluang jumpa dengan keluarga mereka dan kita dapat kenali, fahami perasaan dan apa orang cakap tu, what they go through, what they went through and everything. So Alhamdulillah kita upgrade. So satu hari tu ada ustaz tak silap saya yang from Fitra yang message, Ustazah, you want to relieve class in prison for religious counsel but in English. So I was like nak ke tak nak macam tu lah. So mula tu takut lah juga kan. Macam dia bukan takut apa tau. Dia macam rasa macam mana nak expect what to expect, what to macam deliver and everything lah. So Alhamdulillah masa tu kena ganti kelas Ustazah Faika. Tak silap. So Ustazah Faika masa tu baru lepas habis belajar tak silap kita. So masa tu kita relief je lah. So was thinking just relief for a day je. So suddenly tiba-tiba hari pertama masa tu kitanya pass dah clearance. Alhamdulillah. So dah clearance pass. Sebab dia kena go through a lot of stages lah. First you have to need to clearance yourself. Terbatuk pula. Alhamdulillah. So bila dah go through the pre-clearance and everything. So bila nak masuk tu kan perasaan dia Ustaz, dia macam wow, macam tu. So masuk dekat prison complex kan, Changi Prison Complex tu. Dia wow tu apa? Wow tu maksudnya macam wow cantiknya tempatnya. Bukan cantik. Waalaikumsalam. Maulana. She was my ustazah. Siapa yang she was my ustazah tu? Baca sikit, tengok sikit. Sambil Ustaz boleh tengok komen. Sambil sambung cerita dulu nanti kita sambung lagi. Lepas tu bila dah masuk tu, dia punya wow sebenarnya wow bukan wow bulan ke wow apa, tapi dia wow macam macam gini rupanya cara nak masuk as a tenaga pengajar. Tak adalah macam dia punya proses dia tu lah yang rasa wow tu. Proses itu macam this is the maximum security yang dikatakan lah. Sebab kita been watching inside prison lah, kita tengok dekat Netflix lah whatsoever kan. So benda tu macam okay. Then first kita dah scan card, lepas tu kena scan apa nama ni, barang yang kita bawa. So masa tu macam dan masuk dan kena jalan dekat satu. Bagi kita kalau kat quiz kita kat universiti kita panggil susur gajah. Sama je susur gajah tu aku kena lalu lagi. Susur gajah ni adalah elephant trunk. Elephant trunk susur tu laluan. Gajah tu gajah. Gajah susur lah. Ni susur dia punya trunk panjang dia tu bukan. Salah salah. Jangan ikut saya. Okay. So salah. Okay. Kita ulang. Okay. Susur gajah ni dia macam satu jalan yang panjang. Yang panjang tu Gantry all the way sampai dekat masjid. So sama benda tu dekat prison.
It's the same thing. So kita nak go through class A. So ada institution A, B, C. So kita punya is more to A. So masa tu trying to macam action lah. Oh, A mesti belah kiri. Agak-agak. Masa tu macam bodoh. Tak ada orang teman tau. There's no one in company. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Try masuk. So masuk. Then after that ada. Masa tu locker pakai kunci. Dia tak macam sekarang lah. Locker semua kat luar. So, dulu locker semua kat dalam. So pakai kunci. Kena ambil kunci. Kena tulis. Kena apa. Then kena scan lagi. Then cuma boleh bawa beberapa barang sahaja. Contoh macam kita tak boleh bawa handphone and all electronic things, especially macam tak boleh lah. tu jam traditional. Okay, so after that kita dah scan everything, then dah masuk kepada. Dia tak ada body scan tak? Ada body scan yang tip macam tu je lah. Tu je lah. So macam kalau ada besi ke apa, dia akan tanya ni apa, whatsoever lah. So macam kalau ada brooch ke apa, dia kata be careful with that lah. Tu je. So berapa keping kertas, buku semua nak kena make sure declare and everything. Botol air paling kelakar. Botol air tak boleh bawa botol air ni. Ni kan besar kan. Ni sekali gua rembat dia selamat macam tu lah. Ni tak boleh bawa. Kita kena bawa botol plastik ataupun botol yang transparent lah macam tu. So nak pastikan ada air betul lah. Then air betul. Dia nak kena kalau macam contoh macam ni ataupun dia yang tak transparent kan. Ada yang bawa yang botol yang tak transparent, dah suruh buka. Nak check. Okay lah. Dah scan everything. Dah masuk dah institution A. So dalam institution A ni kira macam kalau kita sebut macam Block A, dia ada beberapa correctional unit. Kalau saya salah betulkan kan CU, kita panggil dia CU. So dia ada CU 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Salah. Bukan, CU 3 sampai 3. Dia punya institution sampai 6. Oh, banyak. A, dia ada block kan? Dia ada block A. Block A. A1, A2, A3, A4, A5 sampai A6. So yang saya kena masuk adalah A4. Block A4, C1. Macam kertas A4. Betul lah tu, kita layankan Ustaz. Okay? Betul. Betul. Dia macam, dia punya and dia ada tempat khusus. Dia ada kantin. Every institution ada kantin dia orang sendiri. Ada kedai lah. Ada tempat makan khas untuk pekerja-pekerja and volunteer and tenaga pengajar untuk makan. So makan kat situ is kalau you based on macam under Fitra ke ni semua kerja and volunteer, you akan dapat makan free dekat dalam tu. So dia tengoklah menu apa dan sebagainya lah. Tapi saya jarang makan di situ. Melainkan kalau dah betul-betul lapar, macam contoh kan, tak sempat macam on the way ke apa tak sempat, ada datang awal memang untuk makan. Tapi so far tak ada masalah lah. Makanannya alhamdulillah sedap macam tu lah. Alhamdulillah. So kat situ ada kedai, ada air, jual gula, tapi harga dia masya-Allah tabarakallah lah. And tak boleh bawa cash, kena bawa card. So makan pun macam dalam freezer ni. Betul. Tapi dia tak ada food box lah. Ada lebih macam orang cakap bertamadun sikit lah. Maksudnya ada plate lah macam tu. Tapi kalau dia bagi tu, ada satu aunty tu kalau nampak kita, dia bagi selepuk. Kita cakap no stop macam tu kan. So kita cakap alamak aunty ni kalau bagi, aunty I want half only macam tu lah. So settle. Kalau nak makan lah. Kalau tak, dia ada volunteer lounge. So sementara tu kalau nak tunggu azan zuhur, kita orang akan solat kat situ. Either solat kat level 1 atau level 3. Dia ada tempat lah. Alhamdulillah selesa, toilet bersih dan sebagainya. Alhamdulillah. So nak masuk nanti, kita nak masuk ke institution, dah masuk A4 CU1 at that moment. So masa hari pertama dah masuk tu kan, masa tu macam blur-blur lah. Macam ni tingkat berapa and everything. Macam tak ada orang dengan kita kan. Biasalah tak pernah masuk. Tak pernah masuk first time. So macam orang macam ada tour guide ke? Tak ada. Macam rusa masuk kampung kan. Macam rusa masuk kampung macam tu. So macam kita pun macam okay, cuba masuk. Cubalah. Lepas tu tekan lift. Lepas tu kena ambil yang benda yang macam alarm tu. You need to register your name and everything dalam kad tu. Masuk dan dah. Waalaikumsalam. Yes. Alarm tu kalau contoh kan, dia pegang. Kita tak bawa phone kan. So benda tu kalau anything happen, just tekan je. Oh macam itu? Yes. Dia alarm. Apa-apa termasuk kalau macam ada prisoner yang datang nak. Yes, betul. Yang nak apa-apa na'uzubillah lah. Macam itu lah. Na'uzubillah. So benda tu is really membantulah sebenarnya. Okay. So, kejap So masa tu bila dah masuk first time kan. So naik tangga. Dia dekat CU1, kena naik tangga sikit. So naik tangga, dia tanya, you are here for Religious Council English. Itulah. Masa tu Jack, gua rasa macam ya Allah, macam ni rupanya macam tu. And masuk, the first you akan bawa adalah bau klorok.
Wah. Klorok saya. Dia punya menyusuk kalbu sih bau klorok. I think diorang baru mop lah. Diorang ada time untuk mop the floor. Betul kalau cakap betul kan. So dia apa? Dia ada bau this kind of smell lah. So masa tu I think diorang baru lepas mop ke apa lah kan, klorok kan. So macam memang bau klorok aduh. And diorang punya lantai tu macam apa yang kita nampak lah. Tapi every tu semua ada dia punya tirai lah. So masuk dia buka gate one by one. Macam kita dalam prison betul lah. Macam sebiji lah. So macam wah okay, dah masuk kelas kan. Macam masa tu zikir je lah. Tak stop. Zikir. Ya Allah pemudahkanlah. Ya Allah takut lah. Macam mana lah orang-orang ni kan. Tantah kita kena bully ke apa kan. So masa tu tak expect lah berapa orang. Biasalah. Cookie kena mopping kan. Bagi bersih tempat tu. Guna klorok je. Jangan risau. Klorok tu macam pembasmi kuman dalam masa yang sama memberikan haruman bau je. Macam itulah. So bila dah masuk tu alhamdulillah masa masuk tu apalah perasaan anda bila kena masuk ke pintu ustazah kan. Perasaan dia adalah macam cuma kita tak kena gari lah. Cuma dia macam mana tau, dia macam satu perasaan yang macam oh macam gini rupanya prisoner kalau masuk. Macam tu. So ada satu tak masa yang first time tu kan. There's this, diorang ada satu budak ni dia pakai baju purple. And baju purple full suit lah. I think dia nak pergi hospital kot. Betul tak? Kan kalau pakai baju purple ni usually diorang nak kena pergi check out. So dia handcuff dekat depan. Kan? Kaki macam gini. Tangan dengan kaki lah macam tu. So jalan macam mana? Jalan badan lah. Dia bukan macam teruk sangat dia punya handcuff tu. So budak tu macam sedih nak muka dia tau. Kita pun tengok sian macam tu kan. So tak apalah. Okay lah. So itu first time nampak. Dan lepas tu dah bila tiba je ma'am cakap itu kalau ada I semput. Kan? Dahsyat So masa tu bila ma'am dah announce inmates for our religious council English Muslim apa something like that lah. Macam tu lah bunyi dia. Stand by to be unlocked. Macam tu lah. Kau akan dengar bergema tu kan. Stand by to be unlocked. So masa tu macam okay. So tunggu lah. Yang part tunggu tu Ustaz tahu tak dia punya part tu apa? Part dengan bunyi slipper keletak. Dia pakai slipper capal ke? Bukan slipper capal. Slipper tu diorang macam arti diorang jalan memang jenis ada yang serik. Ada yang kelepuk-kelepuk macam tu. Ada yang jalan malas. Jadi kita boleh dapat tahu yang akan ada orang naik tangga. Macam tu lah. So budak-budak ni diorang jenis yang macam naik tangga berbekak. Sebab dah baru keluar sel kan. Macam happy lah dapat jumpa kawan, nak pergi kelas and everything. So bila diorang masuk tu, the good part macam bila diorang masuk diorang nampak kita kan. Kita macam at that moment I don't know how to react. Macam first thing macam aku nak senyum ke aku nak apa lah. I'm not sure. I think masa tu alhamdulillah the penerimaan is subhanallah. Okay. So masa tu kita still kena print the photocopy one. Masa tu diorang belum ada buku. So sekarang diorang alhamdulillah Fitrah dah siapkan buku tu macam ada dia punya objektif dan everything kosong lah. So bila kita masuk kita akan so diorang isi lah. So kita akan baca topik ke whatsoever on that day particular day. So itu masih still printed slide lah. So just imagine so sekali 4 orang aja. 4 orang. Saya cakap ini je. So dia macam Ustazah ni je. Okay. Oi, masa tu dalam ingat tak siapa those 4 first students tu? Mestilah tak ingat, yang cuma ingat Atika, Kak Zarina. Siapa lagi Atika, Zarina, Kak N. Lagi satu siapa? Tak ingat lah. Ke Kak N later? I'm not sure. Dah ada 4 orang je masa tu. I think I remember Atika je. Atika tinggi. So masa tu macam like subhanallah. Sekali macam okay lah. Penerimaan orang subhanallah. Warm welcome lah. Orang pun macam tanya soalan dan sebagainya. So masa tu I was thinking only 4 saya sampai aku habis. Macam maknanya sampai I dah tak nak mengajar. Macam tu setiap minggu I will see them 4 only. But unfortunately kan the next following week subhanallah dia jadi 16. Serius dia jadi 16. Dia beranak. Dia beranak. Macam apa hal budak ni? Dia pun jadi ramai. Lepas tu yang masuk tu Ustazah Assalamualaikum Ustazah macam masa tu kan muka macam ni tau. Kenapa ramai macam tu? Lepas tu bila macam nak tanya mem takut pula kan. Masa macam okey lah. Lepas tu tanya macam mana boleh jadi ramai? Kita lah yang 4 orang ni dia lebih laju daripada WhatsApp.
Kita lah cerita, Ustazah giri, Ustazah ni macam gini, Ustazah bagus. Lepas tu kan, urut dada lah. Ya Allah. 16. Okay. Next week. 33. Dia beranak lagi, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Dia beranak. Ustazah ni ada aura penarik lah. Dia baca-baca ayat apa. Selawat je Ustaz. Selawat je, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Saya masa tu subhanallah, bila dapat penerimaan daripada imej-imej, kita akan rasa macam, oh, they are willing to listen what I'm going to say lah, what I'm going to share. So alhamdulillah, bila the first tu kan, bila tanya diorang apa crime yang diorang buat, kenapa diorang kat sini, and apa benda yang Ustazah tak nak ajar budak-budak Hufi lagi ke? InsyaAllah kalau dijemput sekali-sekali, insyaAllah. Jangan risau. Kan? Kita tunggu Kak Susanti jemput. Kan? Kita juga tunggu Kak Susanti jemput. So, masa tu alhamdulillah penerimaan dia. So, masa tu relief lah Ustaz. Serius. Merasa macam sayang. And actually, benda tu tak boleh. Macam, bukan tak boleh sayang, boleh. Tapi tak mau terlampau attach. There's this one time bila, Masya Allah lah. This is what I learn lah Bila kita datang, as orang yang membimbing, orang yang be there for them, listen to their stories, kan? And sebenarnya benda tu macam impact kat kita tau. So bila balik, you need to detox that. Kadang-kadang takut sampai macam terlampau attach and you akan kecewa. Yang saya belajar sejak daripada kejadian-kejadian berlaku, make me more mature lah, macam more adult on this thing. Sebab kenapa? Sebab kita tak nak sampai macam apa orang cakap tu, terlampau attach sampai kita rasa masalah diorang pun masalah kita. Macam tu lah. So alhamdulillah, terlalu empathy lah gitu sangat sampai kita pun terbawa-bawa. Ya. So macam tu ada komen, Ustaz baca Ustaz. Kak Nana komen. Yes, betul tu. Really appreciate Ustazah ajar kita semua dulu, especially the part when we fight. Alhamdulillah. Kan. Aduh, Masya Allah So ini batch yang keberapa? Yang ni first one juga? The first 4 juga ke? Tak. Bukan. I think Kak Nana masuk after 16 tu kan, yang 16 orang. Yang masa dah kena tukar kelas. Masa tu kelas tu kecil. Kelas tu sebelah hujung sini. Jadi tiba kena jadi kelas yang lebih besar. Aduh, macam tu lah. Kan. So alhamdulillah bila dapat peluang tu kan. So first thing apa yang kita buat yang masa tu lah, what I'm doing is, I think I'm more on want to know what's inside their heart lah. Macam tu. Sebab kenapa? Sebab diorang ni baik tau. Seriously, diorang kat dalam baik sangat. Beradab. Very macam Masya Allah. Macam jumpa kan Ustazah. Macam tak ada macam, diorang tak ada bawa that kind of attitude. Diorang very good behaviour sebenarnya. And diorang macam, kita boleh nampak ada student kita yang really want to belajar. Ataupun ada yang student ni memang masukkan nama je, tapi sebenarnya nak alasan keluar sel. Tu boleh nampak. So ada satu hari tu, of course lah, manusia kan, kita mesti dah termengamuk. Bila termengamuk tu semua diam. Masya Allah lah. So dah ada first few weeks alhamdulillah. Tanya diorang soalan apa tau, apa rukun Islam dengan rukun iman. Wah, masa tu Macam bunyi ada Fakih Atika still in A. Siapa tu? Ustazah Faika ke ataupun Atika? Kak Rana. Macam tu lah cerita dia. So the first thing bila saya tanya tu is tanya pasal buku Islam, buku iman. So bila tanya tu macam okay, belum menjawab. Tapi ada tu langgang lah. Biasalah. Tonggang langgang tu yang tak tahan tu Ustaz. Dia bila tonggang langgang tu macam so, yang paling cute. Rukun Islam ada 6. Okay, 6 betul. Rukun Islam ada 6. Dia kata. Terus tu? Masa tu urut dada je. So ulang balik lah. Selalu ulang. Sampai satu part tu, I think Kak Nana go through tu. Kak N pun go through jugalah. Yang kena hafal lah tu. Kena hafal kan. Kena hafal. And ada sampai nangis. Serius, orang nangis. Surah apa tau kita suruh baca? I think kita suruh hafal surah Ad-Duha tak silap. Ad-Duha. Masa tu surah Ad-Duha lah. Masa tu surah pendek-pendek. Surah An-Nas, surah Ikhlas. Semua juz 30 lah. Juz 30. Lepas tu ada satu part tu sampai ada yang nangis tu. Nangis dia macam mana tau? Kenapalah saya tak boleh macam tu? Kita cakap, kenapa saya tak boleh hafal macam tu? Dia macam sampai lah stres lah. Dia stres tau. Sampai macam, kenapa saya tak boleh? Saya cuba. Ada kawan dia semua macam like very good. Masya Allah. Saya nak tanya Ustazah, apakah pengalaman Ustazah handle imej yang melalui situation apa tu, si Susanti?
bapaknya ke tali gantung. Ada satu student kita. So nanti insya-Allah kita boleh kongsikan lah. Situationnya masya-Allah. So masa tu dulu suruh hafal, termasuk yang budak ni lah yang bapak dia ke tali gantung sebagainya kan. Masya-Allah lah. So satu tau. Lepas tu cute tau. Diorang dekat dalam kelas, diorang ada satu box. Satu box ni, dalam tu ada macam ada Quran, ada buku solat, ada maksurat, macam-macam lah. So it's a macam material things lah. Yalah. Yang diorang boleh pinjam dalam kelas. So masa tu semua ambil Quran. Ada yang bawa Quran sendiri tau. So masa tu just imagine diorang tutup macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Lepas tu tengok kita. Lepas tu, situ je saya hafal. Satu ayat je. Alhamdulillah. Masa tu kan rasa macam nak jotos, tak boleh jotos harap orang satu dalam prison kan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dah sedap dengar. Lepas tu dia diam. Dah tak ingat lah ustazah. Macam tu. So ada tempat tu, I go through together with them. Maksudnya dalam surah tu saya go through lah. Macam contoh, okay lah, diorang 3 ku diorang dah champion. 3 ku dah champion. So masa tu surah Wadduha ni kan, kita go through together tau. Dengan tadabbur sekali. So masa tu macam baca sama-sama. Wadduha sama-sama kan. So diorang macam, wah bestnya macam tu kan. Okay, semua kena hafal So buat muka macam, hafal. Homework Ustazah ingat tak kena hafal satu title, hafal ingat tak Ustazah hafal nama-nama surah dalam Quran pun korang baca, korang pegang masa korang kat dalam. Macam marah lah. Ini nama-nama pun tak boleh nak hafal. Yang Oli hafal kat Dana. Dia paling Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. So kita nyanyikan lah. Kalau madrasah, masa kat madrasah, Almarhumah Ustazah Sariah, Ustazah Quran kita, Ustazah Bahaling Garang. Subhanallah, kalau tak ada, dia tak adalah kita boleh pandai baca Quran moga Allah SWT letakkan Ustazah Sariah Almarhumah di tempat dan digolongkan dengan orang-orang yang soleh. Amin. Amin. So Ustazah Almarhumah kan, dia selalu sebelum kita nak duduk kan, dia dah bagi salam, dia akan buka dis lagu Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'am. And dalam particular video tu ada nama, ada dia punya makna sekali. Dia punya di sebalik nama lah. So masa tu very, very good lah. So I think macam, this is a good opportunity. So suruhlah budak dia hafal. So Kak Nana lah one of the student yang macam very macam kat perform lah. So kita tak ada bunyi yang tu tak ada. Bunyi apa? Yang macam bunyi clap, tak ada. Ada. Cuba clap kan sikit. Clap untuk Kak Nana. Yeay, alhamdulillah. So benda-benda macam tu actually bagi diorang macam semangat tau. So diorang tanya, Ustazah kenapa Ustazah suruh kita hafal? Soalan yang bagi macam cepu mas lah juga kan. Kena hafal? Buat apa? Macam apa objektif Ustazah sebenarnya? Lepas tu kita cakap lah, maaf lah sebelum saya nak cakap ni, kena terima apa saya cakap. What did I say? I said that sebenarnya ini adalah untuk detoxifykan korang punya otak yang mana dah ada banyak sangat chemical-chemical yang korang makan selama hidup korang. So dengan Al-Quran lah korang detox benda ni. Dia bantu untuk korang lebih waras dan lebih senang nak orang cakap tahu, nak hilangkan dia punya gian, dia punya addiction. So from Quran lah. So sampai yang nangis tu dahsyat lah. Kita terasa lah macam dia cakap dengan kita, Ustazah, I'm not sure kenapa saya jadi macam ni. Dia tanya tau soalan tu, kenapa saya jadi macam ni? So kita cakap istighfar banyak macam tu. So Alhamdulillah, now she's already in Iqra berapa tak silap, Masya Allah. So pelan-pelan Alhamdulillah. Zah, waktu saya di dalam, saya kehilangan orang yang saya sayang, saya dapat balik. Tapi Ustazah, there for me. Okay, faham. Ustazah Faika tak mengajar lagi. So Alhamdulillah so macam one of my student ni, bapak dia ke tali gantung, and I attend his father. Nak nangis bila macam tu sebab kenapa macam nak cakap father dia kat dalam anak seorang, anak tunggal. So masa dapat tahu the news that beberapa orang sebelum dia punya father kena gantung, so masa tu I handle her with care lah. Maksudnya kita penuh sensitif lah. And masa tu subhanallah, the moment yang jenazah sampai, jenazah dah sampai, and I think after 1 hour dia pun datang from prison lah. Dia pun datang kena handcuff dan sebagainya. So at that moment kan, I said to her that you say whatever that you want to your father. Bacakan doa, Allahumma firlahu warhamhu. So masa tu Allah sangat jaga aib dia. Alhamdulillah. So at that moment kan, the whole family and the whole kawan-kawan bapak dia masa tu datang, yang se-family lah, the family kan, semua tengah fokus on the tahlil.
You just imagine, orang ni datang dalam keadaan handcuff, kaki dan tangan. Mestilah berbunyi, betul tak? Kan bunyi dia macam bunyi kecil tu kan, bunyi gari. Tapi benda tu tak didengari oleh family. So macam ni, macam I tengah facing, sekarang ni kita tengah facing kiblat So dia jalan kat belakang, tak dengar langsung bunyi gari dia. So bila tak dengar tu, so family dia tak expect yang dia dah datang. So ada certain family yang dah perasan, bawa macam jumpa dia sekejap. So officer alhamdulillah baik, dapat bagi jumpa sekejap lah. So I think she goes, she handle it with care lah. I think of course sedih. Siapa tak sedih banyak yang saya jumpa family, kehilangan family dalam prison dan sebagainya. So benda-benda ni sebenarnya Allah nak cakap dengan kita, dah lah, it's time lah. It's time to change lah to become better person lah. So kadang-kadang I have to be, macam mana cakap kena jadi kasar lah dengan orang. Bila kasar tu diorang macam faham. So alhamdulillah. Kasar tu as in like tegas lah. Kasar yang mana ikut linggo cakap diorang, linggo language diorang. So kadang-kadang tu there's this one of yang pernah saya relief class. I think kat CU berapa tak ingat You just imagine biasa tu, my habit is I will ask their name and what crime they did and everything lah. So berapa lama kat dalam prison dan sebagainya. So masa tu one of the lady dia cakap okay nama saya gini lepas tu tak habis lagi dia cakap sebelah ni mak saya. How you feel at that moment sebelah tu mak kau? Macam dia cakap tu apa? Macam bangga lah gitu. Mak aku kat sini. My mom share macam tu. My mom beside me. Macam tu jatuh air mata. I dapat tengok arwah sebelum dikebumikan kan. I'm there with you right. Macam tu lah. So Masya Allah lah. So tu macam diorang bangga. Ada yang macam tak sedar. So bila I ask them one question, siapa jaga anak and cucu kat luar? Oh father diorang How you very very sure that they will be taking care, very good care? So dia terfikir. So sampai bila nak keluar masuk I cakap angkat barang, jual barang apa semua. And the lingo, the language that I use is their language. And masa tu diorang macam lebih rasa macam dekat lah. Dekat Ustazah ni macam faham je, macam tahu kita punya bahasa term macam tu kan. Asyik dia cakap lah, kau jangan ingat aku bodoh je. Jangan ingat aku bodoh. Aku tahu linggo korang. Aku tahu ada korang beli barang. Terus tahu. Ada satu kelas kita jadi student tu kan. Dia cute tau. Kakak tu cute lah. Dia macam dia sakit. Ya, memang kat dalam tu diorang akan start to keluar segala penyakit. Darah tinggi, kecil manis. Ada even yang detect cancer dan sebagainya. So benda tu macam I pun macam kesian lah. Yalah. So satu kakak dia cakap apa tau? Kita tanya soalan macam curious kita sampai tahap macam tu. Macam mana korang buat lah? Macam mana diorang buat dia ni? Saya korang angkat barang Dia angkat barang. Just imagine bila tanya macam tu kan. Tak yalah. Jangan tanya dalam sini. It's one to one punya cerita. Toleh ajar dekat sini. Ini general education So bila kita tanya macam tu kan, kakak tu gini, Ustazah ni betul lah. Kenapa ingatkan kita pasal kisah lama kita? So kita tanya, kita cakap lah, I'm just curious. Aku nak tahu sebab I want to know. Sebab in the future kalau kita jumpa young generation kan, so kita tahu teknik-teknik dia macam mana dan sebagainya. Sebab kita pernah nampak yang pakai sudu besi. Okay apa Yes, Ustazah ingat one of them yang kena cancer tapi syukur dah balik sekarang. Oh alhamdulillah, kakak cik tu dah baik Alhamdulillah. Satu tu yang kena lifer. Lifer ni apa? Lifer ni adalah life sentence. Life sentence yang mana di penjara seumur hidup. So ada yang long sentence yang lama lah, up to 10 years and etc lah. Usually yang orang pakai baju putih tu kebanyakannya long lah. Tapi kalau ada yang sebelah dia hitam sini, baju putih sini hitam, ini drug. Start with D is DRC lah, usually drug. Lepas tu kalau yang warna hijau, dia warna hijau below age. Kalau warna brown, sini brown masih remand. Okay. Remand maknanya belum ada lagi sentence dia kena go through. Dia setakat masih tengah ongoing investigation and etc. Lepas tu kalau pakai seluar panjang pink, ni kau tengah pregnant. Oh ya kan? Betul tak? Kalau betul cakap betul. Kan? Tahulah. Ni my code dengan Ustazah. Oh, ceh. Tiong macam dahsyat. Apa tadi dia cakap? Baik, alhamdulillah. Mana tadi? Oh, gambar boleh tukar tak? Fierce sangat lah. Oh, dahsyat. Gambar orang tu pun nak kena tegur insya-Allah. So, that's what Tuan dah masuk tu, Ustazah. Tuan mana tu? Itu kena tanya Sarah. Oh, okey. Betul? Tuan mana yang masuk?
Tak bagi salam pun tuan ni kalau masuk. Cuba bagi salam sikit. Assalamualaikum bagi yang baru masuk. Anda bersama dengan kita di bawah khas podcast ini, di bawah kita punya podcast adalah kisah di sebalik tirai. So podcast ini dibawakan khas oleh AR Academy SG, Learn the Easy Way. So saya Ustazah Maria dan bersama dengan suami saya Ustaz Afif, kita akan bawa cerita di sebalik tirai. Sebab this is general, orang cakap tu, general awareness and also education for those who think of high curiosity of prison tu macam mana dan sebagainya. Dan saya based on pengalaman yang mengajar di dalam prison setiap hari Sabtu dan sekarang pun dah masuk hari Ahad. So 2 hari mengajar di prison. So satu tu is Insan Mukmin. Alhamdulillah Insan Mukmin is going on now for nanti this week dah masuk second week. Alhamdulillah dah 12 orang. Alhamdulillah. So tak boleh dah. Saya harapkan 12 orang ni diorang grad sampai habis. Sampai dah keluar. Fitra. Tak nampak pun? Ada ke? Siapa? Tengok. Siapa nama dia? Tak ada pun. Begitulah. Okay. So ada nak tanya soalan? Oh, Mr. Farid. Oh, ya ke? Tuan Farid. Thank you Tuan Farid. Tabik Spring Thank you Tuan Farid for being here with us. Okay, this is our first episode of podcast. So, well, that's all for first episode. Alhamdulillah, I'm sure saya dah kongsikan beberapa kisah bila first time masuk prison, mengajar dalam prison as ustazah, and bukan benda yang mudah. Dan tak semua orang ada that kekuatan untuk nak mengajar di dalam prison. Sebab mungkin ada yang, macam nak cakap macam ada having this anxiety ataupun macam nampak, yelah ada orang macam dia jenis kalau nampak benda-benda yang macam nak cakap dia takut kot. Ya, dia more on that lah. Dia macam Ustazah cakap lah. Ustazah kata bila Ustazah first time masuk tu macam there's a lot of things that comes to your mind. A lot of things. So macam, yalah, even sampai kan dapat yang alarm tu just in case apa-apa jadi, picit tu kan. So benda tu dah macam very concerning lah kan for the first time. Tapi sebenarnya hakikatnya lah diorang pun still manusia juga. Betul. Kan? And Alhamdulillah memang dekat dalam tu ada yang jadi manusia, ada yang tak jadi manusia pun ada juga. One of my students, subhanallah, you are doing great Ustazah. Semoga Allah membalas segala kebaikanmu. Amin ya rabbal alamin. Ada satu student kita tu yang A4 lah. Tak mesti tersebut nama Dia dekat dalam bisik tau. Masuk kelas dia bisik. Tapi baca Quran Masya Allah. Dia baca Quran very good. Kalau siapa kenal lah. Bisik. Popek mulut dia. Sampai saya kata, diam lah. Saya pernah tau sebab bisik soalan dia. Ustazah. Sampai orang semua macam, kau ni bisik lah. Macam kan. Tapi she make me eye opener lah sebenarnya. Sebab apa tau. Sedih tau cerita dia. Bila dia keluar tu, dia kena masuk selarang camp. So bila masuk selarang camp tu, dia kata, Ustazah kat depan ni, dia call tau. Ustazah kat depan ni ada orang tengah tunggu saya. Siap dengan barang 3,000K. 3,000K. 3K. 3,000K 3,000K apa sih? 3,000K tu kira kan like dah 3,000. Salah. Masya Allah. $3,000 untuk saya jalan. Saya ni kalau tak tahan saya angkat dia. Lepas tu I ask her lah. Remember your children, dia cakap. Then dia macam, betul. I always remember my children lah. Dan after dia dah keluar, dia dah clean, dia dah settle and dia dah balik rumah. Alhamdulillah dia dengan dah unite dengan anak-anak dia dan sebagainya. Alhamdulillah dapat kerja. Alhamdulillah. Tapi lepas tu dia uji anak dia sakit. Allah. Kerap masuk hospital. So masa tu macam, dan dia sanggup berhenti kerja untuk jaga anak dia sebab father and mother dia pun dah tak boleh nak dah tak, orang cakap dah tua lah, dah berumur. So masa tu kesian lah, nak dekat raya tak silap. So dia call, Ustazah. Bila baru ni ke? Tahun lepas. Tahun lepas. I think tahun lepas. Ya, should be tahun lepas lah. So masa tu macam dia kata lah, Ustazah, I have nothing. I think I need to go back to my old habits, which is I sell things. So I said, it's okay. I help you forever that whatever that I can. So saya buat fund, carikan fund sikit, tanya orang yang nak join sekali. And subhanallah, one of my student ada kereta tu, I ask lah, can you help me to drive around with her? So masa tu alhamdulillah dapat collect dalam $500. So masa Ramadan kita jumpa dekat Gilang, kita belikan dia baju for the whole family, baju. Alhamdulillah anak dia dapat baju dia sekali and everything. Lepas tu terus pergi NTUC dekat Juchat tu. Cakap dengan dia, kau ambil je barang untuk hari raya. Untuk makan untuk hari raya. So dia kata, ayah nak, alamak dah tersebut nama. Nak buat kuih lah. Dia kata, okey lah. So macam Masya Allah lah. Lepas tu dia kata,
Ustazah, betul ke ni? Betul, Amir. Dan after that kita buka sama. Masa tu she undergo divorce, tengah file divorce and everything. So Alhamdulillah, my student ni very, Masya Allah, she help lah for the oath and everything lah. Oath punya yang lawyer, whatsoever, dia tahu kan. So Alhamdulillah, kalau kita bantu mudahkan urusan orang, this is what I always remember. I always remind myself, kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Betul. So benda macam tu kan, bila my student buat macam tu, Alhamdulillah, my student ni pun dah Alhamdulillah dah settle. And lepas tu dapat kerja yang bagus. Kerja dengan company Malaysia yang bertapak dekat Singapura. Boleh solat, boleh pakai tudung. Subhanallah, gaji pun Masya Allah. Lepas tu dapat jumpa jodoh yang baik. Jodoh dia pun dah kerja crane, tak silap. Kalau kerja crane ni gaji Masya Allah kan. Nah, tak payah dah, jangan bengkakkan tangan Subhanallah, kesiannya. Tak ada nak hantar first aid. Kesian you all. Nah, terima kasih banyak-banyak. Kita dah bersyukur sangat. So masa tu macam bila nampak perubahan dia, then she call. One day she call me. Ustazah, kita sebenarnya nak bilang ni, kita nak pergi umrah. At that moment air mata macam nak mengalir. So, tapi macam dia kata, Tua berkat Ustazah sabar dengan kita nak pergi umrah Ustazah. Macam tu lepas tu kita dah macam, tapi kita nak belajar dengan Ustazah macam mana nak buat umrah. So masa tu kita dah macam serius lah. Nak pergi dengan bakal suami. Nanti masa tu dia belum kahwin. Tapi I think masa tu patutnya nak pergi sebelum kahwin. Okay. Then after that I think dia postpone. Then after that dia pergi dengan husband. Dia dah kahwin. Dia kahwin dulu, dah after that husband. So Masya Allah. Dia sekarang dah pregnant. Dia kahwin tak dah pregnant. Alhamdulillah, tak tahu bila kemunculan new version of her lah. Maksudnya Masya Allah, moga Allah mudahkan urusan. So I believe in this type of story lah. Always always believe that semua orang ada second chance. Bukan beli emas sahaja di second chance macam tu tapi golden chance. Kedai emas yang diyakini. So bila tengok prison, saya yakini second chance. Faham tak? Peluang yang kedua, peluang keberapa pun tak apalah. Sebab bagi kita satu benda yang kita belajar adalah bila kita mudahkan urusan orang-orang yang nak memahami siapa tu Tuhan mereka, moga Allah mudahkan kita untuk urusan-urusan kita nak faham lagi agama. Amin, insya-Allah. Itu satu. Nombor dua, bila kita bantu mereka tanpa meminta sebarang balasan, moga Allah balas kita dengan apa yang sepatutnya. So, I always believe that semua orang baik, cuma ramai orang tak tahu macam mana nak jadi baik. So, insya-Allah mungkin dengan podcast ni ramai yang mungkin nak orang cakap tu nak melincung balik ke asal dan sebagainya. Bila dengan cerita macam ni dapat memberikan sedikit kesedaran, maybe. InsyaAllah, that's what we hope for lah. Kan dapat educate diri kita dan sebagainya kan. Moga-moga kita dapat spread this around. InsyaAllah. So ini adalah episod pertama dalam podcast Kisah di Sebalik Tirai, dibawakan khas oleh AR Academy SG. AR Academy SG, Learn the Easy Way. Ada soalan nak tanya, silakan. Saya dah habis cerita. Itulah cerita Ustazah. Betul. Alhamdulillah. Kan, so far Alhamdulillah. But some people dia kata tak pernah kasih peluang kedua. Itulah masalah manusia. So kita tak boleh, kalau kita ada peluang tu kita gunakan. Kalau orang tak apa, Allah bagi sentiasa peluang tu. Benar. Betul. Dia macam ginilah. Kita nak kena faham yang kita kalau berharap dengan benda ni, manusia pasti akan selalu mengecewakan kita. Tak kisahlah orang tu baik macam mana. Kata hatta kita pun ustazah ke kan, kita ni bukan malaikat, kita ni manusia. So bila kita terlalu mengharapkan diri, manusia pasti akan kecewa. Dia kalau bukan kecewa, dia akan mengecewakan kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah Allah pasti tak akan mengecewakan. Cuma kadang-kadang kita ni je yang tak tahu macam mana cara Allah tu memberikan solusi pada kita. Dia tunjukkan jalan daripada kita, dia tunjukkan kasih sayangnya kepada kita tu dalam cara yang kadang-kadang kita tak sangka pun itu cara Allah nak tunjukkan kepada kita. Jadi itu pentingnya sebab kita nak kena belajar. Kita nak lebih kenal dengan Allah supaya kita boleh memupuk rasa cinta itu kepada pencipta kita, cinta kepada agama kita, dan paling penting adalah cinta kepada diri kita sendiri. Betul. Terima kasih. Sama-sama kasih Kak Nana. So stay tune, insyaAllah every Thursday Ustaz kita tak akan tukar hari lah so far. So Ustaz nak kena adjust sikit dia punya timing saya pun. Sebab the only hari yang kita free adalah hari Khamis. Betul. So kita doakanlah moga hari ni, hari Khamis ni penuh barakah. InsyaAllah. Kan Khamis malam Jumaat ni kan, so selalunya
amalan-amalan orang kan dia akan baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Kan dari sesiapa pun yang mungkin dia tak baca lagi, dia dengar podcast ni dulu, kita pun mengharapkan mendapat keberkatan dan kebaikan, manfaat yang sama juga, insya-Allah. Insya-Allah. Ada nak tanya soalan ataupun nak bagi komen, feedback, silakan, kita open kan. Sama-sama belajar each other kan. Kalau you all ada siapa orang yang you all rasa yang kita nak boleh bawa naik kotak ataupun kita bawa datang kat sini bersama-sama dengan kita. Yes, betul. Itu yang kita mengharapkan sebenarnya. So boleh kita buat dekat tulis nama dia. So kita boleh kita boleh invite Betul. Kita boleh jemput dia, insya-Allah. Betul. Insya-Allah ramai orang ni, Ustaz. Betul lah. Semalam kita dah ada si Sarah, kita dah ada si Susanti. Sekarang kita hari ni kita ada Kak Fidi, kita ada Kak Eva. Kita ada banyak orang-orang. Kak Nana. Thank you so much Kak Linda. Thank you so much kan, terima kasih kerana bersama dengan kita. Kalau ada any comments, any feedback, you are welcome to apa orang cakap, menerima segala feedback. Alhamdulillah. So far okay tak? Nike viewers tu. Nike ke? Masya-Allah. Nike ke 9 orang je? Betul lah, rasa macam 9 aja. Tu doa lah. Amin. Tak tahu kita jadi betul kita tak boleh jadi macam Ustaz Bashir. Kita lain, mata kita berbeza. Kita baru nak start gitu. Ya, baru nak start. Betul lah, ni pun dah dapat sampai 25k kan. Ni hasil daripada jari-jari kalian duk yang patah dan sebagainya. Sampai patah lah, sampai gelecek lah. Duk baca ada orang komen berapa pakai kali. Glove, pakai glove lah. Pakai glove bagai. Gaya ni semua lah. Masya-Allah. Terima kasih banyak yang atas semua. Di atas sokongannya, kita doakan pun juga sesiapa yang tap ni semua pun semoga setiap tap itu mendapat satu pahala kebaikan, boleh manfaatkan berapa bulan tu. Masya-Allah. Aduh, kelakar lah. Masya-Allah. You all ada nak apa nak bagi feedback ke ataupun nak bagi komen ke atau nak bagi cadangkan kepada sesiapa. Ataupun ada yang nak join dengan kita, nak ada sharing. Yang live, ada yang nak join live, silakan. Kita kan semalam kita dah ada 2-3 orang dah. So hari ni mungkin ada sesiapa yang berminat nak share kan apa pengalaman korang, ataupun mungkin ada nak tanya soalan directly kan, rasa macam tak puas tu rasa dekat komen ni, takut ustazah tak nampak ataupun ustaz tak nampak, nak cakap live. So boleh persilakan, kita sila mengalu-alukan. Betul. Gitu. Lagi satu apa ni? Untuk jadi bengkak. Oh okey, maknanya nak rehat dulu seminggu so jadi lagi bengkak. Ada week lah, betul lah. So lepas ni boleh pergi ngurut dekat JB dulu kan. Urut baik-baik. Lepas tu hari Khamis kita kita bagi lagi. Kita doublekan lagi. Betul. Dengan ini insya-Allah kita pun sebenarnya nak sama-sama berkongsi kepada semua bahawa kita akan adakan umrah sirah nabawiyah. Okay, kalau siapa-siapa, I think you can put dekat dalam TikTok punya ni kot. Okay, so kita akan buatkan umrah sirah nabawiyah pada 29 Ogos hingga 7 September. It's only 10 days and fokusnya kita adalah fokus kepada sirah nabawiyah. Maknanya cerita pasal Rasulullah SAW, perjalanan Rasulullah daripada first dakwah Rasulullah hingga ke akhir. Then also kita and dia adalah dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, Ustaz. Betul. So this is a lock date, confirm date, takkan ada tukar insya-Allah. So harga dia pun harga marhain, alhamdulillah. Untuk satu bilik ada 4 orang tu 2950. Kalau satu bilik tu 3 orang adalah 3100. Kalau satu bilik itu 2 orang 3250. So this one all in, tak ada hidden cost, dan jangan mengharapkan bila dah harga murah hotel 5 star. Tidak hotel kita 4 star ke bawah. Okay, sebab our main focus adalah ibadah dekat sana. Maksudnya kita akan lebih banyak spend di masjid. Betul. Tidur tu hanya dekat hotel. So banyak kita punya apa orang cakap tu, kita punya fokus banyak dekat masjid, kita tour dan sebagainya. Yes. And also kita akan sit together, tadabbur dan sebagainya. All this lah akan kita go through bersama-sama. So bagi siapa yang first time nak pergi umrah dan rasa macam mahal dah sekarang 5k dan sebagainya kan, so come and join us from 29 Ogos sampai 7 September saja, 10 hari saja. InsyaAllah umrah yang barakah. Dan kita tidak menerima segala apa-apa macam orang cakap tu, tak adalah nak promote ke apa. Kami nak bawa orang-orang yang betul-betul nak beribadah dan betul-betul yang nak merasakan apa itu sebenarnya menjadi duyufur rahman. Kan, nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. So siapa yang ada saya punya IG, kan tengok dekat IG saya.
Umrah Sirah Nabawiyah. So siapa yang apa tu nama dia? Yang berminat boleh PM kita dekat TikTok boleh ni pun DM boleh. dekat TikTok pun boleh. Bagi PM TikTok, insya-Allah kita punya admin akan ni. Yap, bila nanti ke sana bukan kat dalam hotel je mau tu ibadah, betul? Yes, Abang Orlando pernah go through kan. InsyaAllah saya berminat. Siapa yang berminat dah boleh simpan duit. Ia sangat-sangatlah orang cakap tu is time lah Kalau tak tahu bila lagi kan, betul tak? So kalau kita rasa kita nak pergi mana? Nak holiday, pergi Bangkok lah, pergi Thailand lah, baik simpan duit tu sikit untuk kita buat sedikit perubahan dalam hidup kita, iaitu pergi umrah. So jadi kita pergi umrah tu moga-moga kita menjadi insan ataupun hamba yang lebih taat, lebih baik. Kan? Mungkin banyak benda yang kita nak share, nak komplain dengan Rasulullah especially kalau sampai kat Raudah, betul? The moment you step into Raudah Masjid Nabawi you akan feel that. Tak tahu nak cakap macam mana. The moment tu Betul lah. Itu yang buatkan kita punya umrah ni lagi berbeza lah. Sebab kita punya umrah ni adalah umrah Sirah Nabawiyah. Yang maksudnya kita before kita go umrah tu, kita akan ada kelas tu. Kelas kita nak relearn semula, kita nak kenal semula siapakah baginda Rasulullah SAW ni. Kan? So, jadi kalau ada sesiapa yang panggil apa, yang nak joinkan kita punya, panggil apa tu? Kita punya umrah ni, nanti kita akan ada kelas, lepas tu nanti kita akan sitting for sitting. Maksudnya apa? Kejap tiba apa? Ada keluar. Kita akan end live dalam masa? Tak tahulah. Tak, tadi dia kirakan end kot. Macam gitu. Tu end tak apalah. Ni the perk apa, kirakan one of the things kalau pakai inilah. Pakai komputer ni. So, kita tak banyak interaction dekat atas screen kot. Macam gitulah. Oh ya. Tapi tak apalah, it's okay. So kembali semula, kita sebenarnya nanti akan ada kelas Sirah Nabawiyah. Kalau tak nak pergi umrah pun boleh join Sirah. Betul lah. The class sebenarnya is open to everyone. Tetapi the only thing about the class is that the final class, the finale tu, kita akan buat dekat Madinah. Dan bukan sahaja di Madinah sahaja, tapi kita juga akan buat pada betul-betul tarikh 12 Rabiul Awal pada 6 September pada hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Macam gitu. So we end the trip tu dengan kita punya final class dan kita akan menceritakan tentang detik-detik terakhir baginda Rasulullah SAW. Sedih macam sangat rindu dengan Rasulullah. Betul. Sebab masa tu kan cerita pengalaman sikit lah masa pergi first time umrah tu, ingat tak Ustaz? At that moment is my birthday. Masa tu birthday kita kan. Pergi sebab sebenarnya birthday saya. Cakap dengan Ustaz, jom lah birthday kita pergi umrah. Macam tu. So Ustaz kata, ada duit ke? InsyaAllah ada Selalu kita cakap insyaAllah. Boleh, kita tak percaya. Betul lah last minute. So masa tu kan kita dah punya plan, kita nak balik KL. Oh really Tak ingat lah, lupa ke? Lupa. Kita asalnya sebenarnya nak balik KL. Tapi kita salah beli tiket. Sebab masa tu kan tengah COVID. So kita sepatutnya nak kena beli tiket yang ada pakai apa, the VEP ke something lah. Yang kira-kira macam travel without nak kena quarantine apa semua tu. Tapi kita beli tiket yang panggil apa, yang kena quarantine. I forgot lah, semua ni masa COVID. So in the end bila kita pergi sana, kita dah bawa bag apa semua tu, dah sampai dekat T1, ingat lagi dah naik Scoot. Lepas tu tengok dia kata kita nak kena ada a few documents. Documents apa? Sedih sih. So rupa-rupanya kita sebenarnya nak kena ada approval daripada kerajaan Malaysia, and sebenarnya the approval tu kita nak kena tunggu at least 1 week sebenarnya before kita berangkat baru boleh dapat the approval. So kita dah order di itself, kalau apply memang tak akan dapat lah. So in the end balik, so tiket burn macam gitu. So kita tak jadi balik KL. Then after that itulah yang Ustazah nak pujuk sebenarnya. Dia kan tiba-tiba dia surprise, jom kita pergi umrah. Saya macam betul nak pergi umrah kan, bukannya murah kan. Kita pergi KL tu tak apalah, lain cerita kan. Ni pergi umrah, lepas tu kebetulan pula alhamdulillah Ustazah jumpa harga yang sangat-sangat murah. Murah gila. 2006 satu orang masa tu. Masa tu 2,700 ke 2,600 untuk double tau. So it was so cheap. Sebab waktu COVID kot agaknya. So memang tengah tak ramai orang kan. So alhamdulillah memang rezeki kita pergi. And kita pergi tu pun masa tu tak terlalu ramai sangat orang. Masih lagi ada panggil apa, penghadang di sekeliling Kaabah. Kita tak boleh sentuh Kaabah lagi masa tu. And then after that, masih lagi dengan COVID. So by the end of the trip tu, I think a few of our jemaah tu kena COVID juga. Termasuk dengan kita. Termasuk dengan kita juga. So tapi it's an experience lah. Memang sangat Masya Allah. Bestnya macam At that moment macam tak memang betul lah rezeki tu memang kita cukup makan. Saya baru mula kerja masa tu. Baru lepas intern tak silap. Kan? Baru lepas intern. Betul lah baru lepas intern. I think first year kerja.
Masa pergi. Masa tu cakap lah, ya Allah, kau cukupkanlah kan. Tu tak adalah fikir-fikir nak pinjam duit ke apa. Memang betul-betul tak ada 100% daripada hasil duit gaji. So macam bila sampai kat Raudhah tu kan, the moment nampak kubah Rasulullah. Masa tu kan cakap lah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. So masa tu macam bila nampak kubah tu kan, dia punya nangis tu macam tak stop. So bila nangis tu kan macam nangis, ya Rasulullah, rindunya dengan kau ya Allah. Ya Rasulullah, ada banyak benda aku nak komplain. Cakap kat diri sendiri lah. Ya Rasulullah, aku ada banyak benda nak komplain. At that time rasa macam macam tu lah. Cakap kat diri sendiri macam there's a lot of things to complain lah. Macam tu. So Alhamdulillah, bila kita mudahkan musyawarah, at that moment tak nak reveal lah diri sini as ustazah kat sana. So tapi Allah kata, tak betul lah, Allah kata sebaliknya. Allah kata tak boleh. Masa tu memang tak ada pegawai muslimah. So banyaklah kita bantu orang. Alhamdulillah sampai hari ni kita dapat jumpa, kita dapat kekalkan silaturahim sesama kita. Alhamdulillah. Tak bedek lah. Momen tu kan bila dapat kubah Rasulullah tu, rasa macam Rasulullah tu nampak tau. Daripada sana tu Rasulullah tengok kita. Datang dah. Macam tu. So kita sebut ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. So kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak stop. Hidup dia tu sampai macam rasa ya Rasulullah, sakitnya hidup ni tanpa nampak susu tubuhmu ya Rasulullah. Macam itulah. So the moment tu bila masuk Raudhah tu kan, you just imagine we need to stay for 3 hours. Kita dapat the last hours. Untuk muslimah lah. Muslimah senang. Muslimah Alhamdulillah lah, kita cepat. So muslimah tu 3 hours. Masa balik tu Ustaz dah baring dah. Ustaz dah balik. So kita belum. So 3 jam tu kan. So masa momen tu Ustaz tu cakap, Ustazah, saya titip ya jemaah dengan Ustazah. Kita first time pergi umrah, first time masuk Raudhah. Cakap, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Cakap dengan jemaah semua, pimpin tangan sahabat awak yang pergi sama-sama umrah ni. So the moment dapat buka pintu kan, cakap dengan orang, jangan lari, jalan laju je. So diorang pimpin tangan each other. I yang dekat belakang tu, ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah. Ya Rasulullah, kami datang, kami umatmu datang ya Rasulullah, nak dapat syafaatmu ya Rasulullah. The moment tu bila dapat bantu orang-orang ni, best tau. Masa tu Allah bagi peluang duduk kat Raudhah lama sikit. Best. Orang semua duduk ambil gambar kan. Kita tak. Kita start solat saja, buat solat lambat. Takbiratul lambat, rukuk lambat, sujud lambat. Sampai ada bila kita bangun tu daripada sujud tu, pegawai dia jaga kita. Maksudnya macam tak nak bagi orang langkah kita. Subhanallah. That's the best moment lah in my life as a birthday gift to me. So Masya Allah, best sangat. Saya first time masuk Raudhah terperanjat tengok orang lari ribut. Yes, betul. Yang selalu lari-lari adalah orang kebanyakan Pakistan, India. Sampai I think kebanyakan pegawai sana dah bercakap Indonesia. Ibu, duduk je tu. So insya-Allah lah, alhamdulillah, that was a best experience lah. Memories saya cakap. So moga dengan 29 Ogos sampai 7 September ni lagi satu momen yang kita boleh bawa bersama, insya-Allah kan. Sebab kita tak tahu bila lagi Allah nak jemput kita sebagai tetamu Allah. Betul. Kita macam mana punya plan pun, macam ni kita kata, tahun ni insya-Allah nak pergi. Tapi bila Allah kata, no means no lah. Macam tu lah. Tak payah kita rasa macam Allah tak sayang ke, tak. Maksudnya, belum tiba masa. Belum tiba waktunya. So, jangan sedih. So, macam sekarang ni, dah ada niat kan, kumpul lah. Lagi package tengah murah. Mana nak dapat lagi kan? Dah tak ada. So, ini memang minimum punya, orang cakap tu, minimum punya budget. Betul. Sebab kenapa kita akan banyakkan ibadah. Maknanya kita punya hotel tu sekadar hotel lah. Yes, hotel 4 star je. Dia bukan 5 star yang banyak. Travel lain semua dah bawa kan. The best thing, kenapa saya kata ikut budget ni lagi baik, sebab kita jalan kaki pergi masjid. Jalan kaki, bukan yang 50 meter punya turun Masjidil Haram, tak. You kalau jalan daripada hotel yang jauh sikit, tak jauh lah, tak jauh sangat pun, dalam 5 minutes less than dalam 500 meters tu kan jalan. Sampai tu tengok orang observe the culture, makanan mereka. And kita selalu kita yang masa kita punya time kita always nampak orang lain lagi susah daripada kita. Ada this one jemaah Indonesia, dia beli Maggi. So sedih lah tengok.
Saya beli Maggi hanya nak survive untuk duduk Kalau cerita lagi dekat buffet lagi. Buffet letak hotel, nasi dekat dalam cawan, lepas tu sup bawa naik dekat dalam bilik. Hanya untuk sustain orang punya kelaparan. Sebab masa kita pergi tu hari, yang bulan 5 tu panas, sangat panas. Betul. Pengalaman saya, pengalaman ajaib biji kurma yang Allah berikan kepada saya, Masya Allah. Sesuatu yang tak dapat dilupakan. Kan kalau pergi umrah ni dia ada macam-macam cerita. Cerita yang pelbagai. So insyaAllah kalau ada lagi kisah yang menarik, kita boleh bawakan. Kita simpan for next pula. Betul. Kalau dalam satu episod ni matilah kita, dah tak ada idea nanti. So, Alhamdulillah, kita hanya nak mempromosikan this umrah package. So siapa yang berminat boleh DM dekat TikTok ni, atau boleh DM saya dekat IG ataupun IG Ustaz atau IG AR Academy SG. Dan this podcast dibawa khas oleh AR Academy SG. Learn the easy way. So insyaAllah, ada lagi nak tanya soalan ataupun nak berkongsi sebelum kita menutup tirai kita? Tak sangka sekejap je Ustaz Aku dah nak otak dah nak apa cakap tepu dah. Dah tepu dah nak cerita. Itulah member hari ni dia cakap je kan hari ni. Kita observe aja. Episod lain pula nanti saya pula bercakap. Dah berapa K Dah berapa K Ustaz? 27K. Masya-Allah. Nak genak ke 30 ke? Bismillah. Alhamdulillah. Itulah. So untuk sesiapa yang mungkin curious about kita punya price, kita punya harga umrah, package kita semua less than 3.5. Semua less than 3.5. So untuk quad lebih murah daripada 3K. Oh ya ke? Quad kita is 2950 sahaja. So siapa yang nak pergi yang bawah 3K kan, bolehlah try cari 4 orang. 4 orang, lepas tu nanti kalau mungkin ada siapa yang nak travel solo tapi nak ambil package quad, so kita boleh cuba untuk usahakan juga cari kalau ada lagi yang lain yang nak ambil quad juga. Tapi sebaiknya kalau boleh bawa sendirilah 4 orang tu, so boleh terus book dan tak ada masalah lah lepas tu macam gitu, insyaAllah. Siapa yang nak daftar boleh je terus DM kita kan, nanti kita akan share dia punya link apa semua, boleh terus register. Kalau nak terus log in, kita punya panggil kita punya seat tu, nak terus log in the seat boleh DM kita, nanti kita akan kasih harga deposit. Tetapi selalunya untuk package macam gini, bayaran penuh semua nak kena settle sebulan sebelum the tarikh. So 27 Julai kan kita nak berangkat 29 Ogos kan. So maksudnya by 29 Julai semua dah kena settlekan payment lah macam itu. InsyaAllah. Alright. Mungkin ada sesiapa yang mungkin nak macam bayar ansuran kan, nak bayar sikit-sikit apa boleh juga, kita terima aja. Yang penting kena bayar the deposit dululah macam itu. InsyaAllah. Amin. So kita doakan jugalah semua sesiapa yang sedang join live kita ni kan, ataupun siapa yang dah join, dah beransur dulu, kita doakan semoga kalian semua pun mampu untuk kesana lagi, insyaAllah. Doakanlah. Benda ni kita sebenarnya nak kena rajin berdoa dan juga kita nak kena rajin berusaha, barulah Allah boleh nak mempermudahkan urusan kita nak ke sana. Kalau kita setakat duduk diam aja kan, tak buat apa-apa, lepas tu mengharapkan Allah jemput tiba-tiba secara tiba-tiba tu dia memang takkan jadi. So kita selain daripada kita tawakal tu, kita nak kena ada usaha juga. So doa kan, dan kita dah niat paling penting lah. Bila kita dah niat tu, that is the first step untuk kita nak sampai ke sana, insya-Allah. Nothing is impossible. Ya. So insya-Allah, alhamdulillah kita comes to the end. InsyaAllah. So kalau tidak ada apa-apa, kita jumpa minggu hadapan pada pukul 9.30. Oh, terima kasih. Thank you so much for the gift, for the like, for everything, for the tap screen dan sebagainya. Semua support kalian, semua kami sangat menghargainya. Betul. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan limpah kali ganda. InsyaAllah. Okay. Amin ya rabbal alamin. Alright, insyaAllah kita jumpa next week. Terima kasih kepada yang dah bagi gift dan sebagainya. Kita jumpa next week. Selamat malam. Kita akhiri Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Selamat malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan di kisah di sebalik tirai. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Letak minyak urut jangan lupa.
Siapa yang terkontak tadi? Jangan lupa urut. InsyaAllah. Okay, selamat malam. Bye.